Assalamualaikum. Saya Puan Siti Fatimah binti Muhammad dari Skudai. Setakat ni Alhamdulillah saya dah hampir 5 tahun istiqomah lah makan minyak zaitun ni. Cuma masa kali pertama saya di-showkan oleh owner kedai ni, masa tu saya mengalami anxiety. Saya depress yang terlalu kuat sangat, sampai tak boleh tidur malam. Tak tidur malam dengan lena, kita tak dapat deep sleep. Bila saya datang ke sini, saya tanya minyak zaitun mana yang terbaik. Saya tak cakap saya ada anxiety ke, saya tak cakap saya ada depress ke. Jadi bila saya di-showkan minyak zaitun ni, saya masuk ke kereta, saya makan satu sudu sahaja, satu sudu besar. Dia secara automatik saya terus menguap. Asyik menguap, dia seolah-olah suruh kita rehat. Dia pada masa tu saya nak pergi ke kerja. Lepas tu memang tak boleh terus langsung untuk pergi kerja. Saya balik rumah dan saya tidur pada waktu tu siang dalam pukul 2 petang tak silap saya. Terus tidur daripada pukul 2 sampai pukul 4 petang tu memang selena-lenanya. Dan setakat ni Alhamdulillah saya tak pernah lagi alami anxiety ke, shaking-shaking tangan ke, berhalusinasi ke, dalam otak fikir bukan-bukan ke, dia dah ibaratkan macam dah tenang. Memang cukup tenang. Alhamdulillah setakat ni saya masih istiqomah dan secara tidak langsung walaupun dalam masa 3, 4, 5 tahun ni berat badan kita semakin berkurang. Saya pun macam terkejut juga sebab mungkin dia menghadkan kita punya pemakanan. Dia menjaga selera makan kita supaya tidak nafsu makan tu tidak terbuka macam tu kan. Kita masih boleh kontrol makan lagi. Alhamdulillah setakat ni saya masih amalkan daripada pagi sekali dan malam sekali. Habis-habis kalau katakan stok tak cukup pun saya akan amalkan pada waktu malam sebelum tidur. Mudah-mudahan dengan perkongsian saya dapat membantu di luar sana, kawan-kawan saya di luar sana untuk mengamalkan dan istiqomah dalam penggunaan minyak zaitun ni. Walaupun sekali penggunaan sahaja, walaupun pada kali pertama pun dah nampak dia punya side effect yang bermanfaat. Alhamdulillah.